Didakwa pinggir ibu kandung. Marissa Dania jawab dakwaan, "Saya pilih jaga secara peribadi." Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Anak kepada pelakon, Ebi Abadi iaitu Marissa Dania tampil menjawab beberapa persoalan netizen susulan dakwaan kononnya beliau mengenepikan ibunya di sebalik kemelut keluarga yang kembali menjadi perhatian ramai. Menerusi sesi soal jawab di Instagram Story, Marissa menjelaskan beliau memilih untuk tidak membalas setiap perkara yang dikongsikan ibunya di media sosial kerana mahu menjaga hubungan mereka secara peribadi. Marissa turut memaklumkan pelbagai perkara mula menjadi perhatian umum selepas urusan mahkamah selesai kira-kira 2 minggu lalu. Namun menegaskan beliau tidak mahu membuka ruang kepada lebih banyak spekulasi.